apa itu set function. Set function ni apabila dia punya dia ada set lah. Okay, contohnya AX tambah dengan B ni. So kalau yang nampak dia ada set kat sini. So dia adalah set function. Okay. So macam mana nak sketch set function ni? Okay, benda pertama sekali yang kita kena tengok adalah dia punya shape. So ni dia punya apa? Cara untuk langkah-langkah untuk mencari dia punya graf lah. So pertama sekali kita akan tengok dia punya shape. Okay, so secara asasnya ini adalah dia punya shape. So macam mana nak membezakan dia? Okay, graf ni dia akan start daripada sini. Okay, so dia ada ada empat arah ataupun direction. Yang pertama dia akan pergi ke area yang ni kita panggil sebagai kuadran pertama. Yang ni kita ada kuadran kedua. Yang ni kita ada kuadran ketiga dan kuadran yang keempat. So macam ni start daripada sini dia akan pergilah ke sebelah kanan ataupun ke bawah, ke kiri bawah, ke atas kiri. Alright. So apa yang bezakan antara empat-empat ni, kalau perasan untuk yang pertama dia punya simbol dia adalah positif. So dekat luar positif, dekat dalam pun adalah positif. Okay, so kita tengok dua simbol ni. Ni pertama, kedua. So kalau kat luar dia negatif, tapi dekat dalam positif, dia akan pergi ke bawah. Tapi kalau dekat luar dia positif, kat dalam dia negatif, dia akan pergi ke kuadran keempat. Tapi kalau dua-dua negatif, dia akan pergi ke bawah. Okay, ingat kita akan tengok dia punya simbol dekat luar set dengan dalam set. Tulis dalam nota tu. So yang mana satu positif, mana satu negatif, dekat mana dia akan pergi dia punya shape lah. Okay. Alright. Okay, yang kedua adalah kita akan tengok dia punya starting point. So macam mana nak tahu dia punya starting point? Kita akan tengok dekat bahagian dalam bracket. Okay. Okay, dalam bahagian bracket ni dia adalah X. So X ni kita akan letak dia sebagai X greater than or equal to 0. Okay. So dia akan start daripada kosong lah. So sebab tu dekat sini ini sebenarnya adalah kosong. Sebab tu dia start daripada kosong. Okay. Kita akan tengok example lah lebih senang. Okay, yang terakhir sekali baru kita akan tengok dia punya intercept X dengan intercept Y. Okay, so apa maksud dia? Kalau dia ada langgar, contohnya kan kalau graf dia macam ni, so dia akan ada langgar Y-intercept kan. So kita kena carilah dia punya Y-intercept. So biasanya selepas starting point tu kita akan lukis dulu graf dia, lepas tu barulah kita akan tengok dia ada intercept ke tidak. Contoh macam graf ni kan, graf ni tak adalah dia punya intercept. So tak perlu nak cari. Okay. So kita terus pergi kepada example yang pertama. Kita ada set X tolak 1. So yang pertama kita determine dulu dia punya shape. So kalau kita tengok kita punya formula ataupun dia punya sign adalah positif dekat luar. So dalam pun adalah positif. Okay. So kita tengok X dia, kita bukan tengok dia punya nombor. Kita tengok dia punya sign untuk X. So sign untuk X dua-dua adalah positif.
maka dia punya shape adalah macam ni. Okay, so shape dia macam ni. Alright, so ini dia punya shape dia punya shape dulu. Okay, lepas tu baru kita tengok dia punya starting point. So starting point macam saya kata tadi, kita ambil yang bahagian dalam set ni, lepas tu kita greater than or equal to 0. So untuk cari dia punya X, kita pindahkan 1. So dia akan jadi X greater than or equal to 1. Okay, and then starting point ni dia mesti adalah coordinates lah, coordinates X dengan Y. So untuk cari Y, kita masukkan X ni dalam kita punya fx. Kita ada fx sama dengan 1 bersamaan dengan okay, 1 tolak dengan 1. So dia akan jadi kosong. So set kosong adalah bersamaan dengan kosong. So kita punya starting point adalah 1, kosong. Alright. Okay, lepas tu kita akan lukis dia punya graf. Okay, so macam biasa kita akan lukis paksi X and paksi Y. Okay, first kali kita tengok dia punya starting point. So starting point dia dekat sini kan. So you boleh label dia punya starting point. So X1, Y0. So ni adalah dia punya starting point. Okay, lepas tu you follow je dia punya shape. Okay, so shape dia adalah ke kanan. Okay, so siap lah you punya graf. Okay, so senang lah sebenarnya set ni. Sebab it's a very simple punya shape. Okay, and then macam saya kata tadi, kita akan tengok sama ada dia ada intercept ataupun tidak. Okay, so dalam case ni, kalau you tengok, dia tak langgar Y. Okay, so dia tak langgar kita punya paksi X ataupun paksi Y. So tak perlu cari dia punya intercept. Kamu boleh carilah tapi sampai bila-bila pun you tak akan dapat. Okay, sebab berdasarkan shape kita dah tahu dah dia tak akan ada intercept Y, dia tak akan ada intercept X. Okay, so tak perlu nak buang masa nak cari dia punya intercept X dengan intercept Y. Okay, and then baru kita pergi kepada domain. So domain daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. So kalau you tengok dekat area dekat sini, dia tak ada graf. Okay, so maksudnya dia bukan start daripada negative infinity lah. Dia akan start daripada 1. Okay, so dia akan start daripada 1. And then dia akan pergi kepada infinity. Okay, sebab macam saya cakap dulu, dia punya graf ni sebenarnya dia panjang lagi lah. Dia panjang lagi. Benda ni kan kalau you nak tengok, okay, nak tengok senang je. Kamu pergi dekat Desmos ke ataupun apa-apa graf aplikasi, dia kamu lukis je. Dia kata kita nak tengok X tolak Y. Okay, so kalau you tengok graf dia sebenarnya takkan berhenti. Kamu scroll lah sampai habis pun, basically dia takkan berhenti lah sebenarnya. Dia akan pergi kepada infinity. Okay, cumanya kita nak lukis, takkan kita nak lukis sampai infinity kan. So kita akan lukis pendek lah. So that's why kalau kamu lukis tu jangan terlalu pendek. Kalau boleh panjangkan sikit dia punya graf tu. Okay, alright. And then dia punya range, so range daripada bawah ke atas. Sama juga area bawah ni dia tak ada graf. So dia tak akan start daripada infinity lah, tapi dia akan start daripada starting point ni. So dah nama pun starting point. So dia punya Y adalah
kosong. Dan dia akan pergi kepada, okay. So itu adalah untuk set punya graph. Alright. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya ataupun example yang seterusnya. Okay, yang pertama sekali kita tengok dia punya shape. So macam cakap kita akan tengok dua benda. Yang pertama sign untuk luar daripada set dengan sign untuk dia punya X. So, kalau tengok dua-dua ni adalah positif. So shape dia masih sama macam tadi. Di mana dia akan pergi ke sebelah atas. Okay, and then kita nak cari dia punya starting point. So sama juga, kita akan ambil yang dalam bracket ni ataupun dalam set ni. Okay, X tolak 2. And then kita dapat X greater than or equal to 2. And then masukkan dalam Y. So dalam kita punya Y adalah F2 sama ada dengan 1 tambah dalam kurungan 2 tolak 2. So yang ni akan jadi kosong. So dia punya Y dia adalah 2. So starting point dia adalah 2 dengan 1. Okay, lepas tu, oh ni calculation. Graph ni patut tak? Okay. Okay, so macam biasa, patutlah macam kecil je dia punya kira ni. Okay, so graph macam biasa. Okay, so first kali lukis dia punya starting point. So starting point dia adalah 2, 1. X2, Y1. So kali ni starting point dia tergantung. Sebab dia bukan kosong. Kalau tadi dia adalah 1 kosong. Sekarang kita punya starting point adalah 2, 1. So dia punya graph ni tergantung. Apa starting point dia tergantung. And then daripada starting point tu kamu akan ikut dia punya shape. So, sekarang shape dia adalah ke kanan. So ambil je lah pensel lepas tu. Okay. So kamu boleh test lah guna Desmos. Sebab nanti adalah orang tu cakap saya punya lukisan ni tak lawa. So kita guna graph punya X. Kita ada 1 tambah Z. Apa tadi? X tolak 2. X tolak 2. Okay. So nampak dia punya starting point ni. Dia terapung. Tak tahulah siapa cakap tu di situ. Adalah orang tu. Okay. So ini adalah dia punya bentuk graf dia lah. So senang je. Yang penting you tahu dia punya starting point. Then daripada situ you follow sahaja dia punya shape. Jangan lupa letak fx, mana letak x. Okay. And then x intercept. So yang ni pun sama juga. So yang ni lagi lah. Memang tak ada. Dia tak ada tiba-tiba ni kan. Jadi tiba dia pergi sini. Balik lah. Okay. So dia akan pergi ke sebelah kanan tu. So basically dia takkan ada intercept lah. So x dengan y. Okay, domain pula macam ni. So domain kita akan tengok nilai x. So daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. So, kalau tengok x ni adalah daripada 2 sampai infinity. And then kalau range pula, so basically dia akan start daripada 1 sampai infinity. Okay. Sekejap saya nak confirmkan. Ada equal ke tak ada.
Betul. Okay. So dia adalah close bracket. Okay, next example yang ketiga. Okay, sama juga first kali kita tengok dia punya shape. So dalam case ni kita punya set adalah positif tapi kita punya X adalah negatif. Macam cakap kita akan tengok dia punya X dengan dia punya set. So kalau kita tengok balik dekat kita punya shape ni, so kalau set dia positif tapi dalam X dia negatif, dia adalah dekat sini. Shape dia. Okay, so boleh lukis shape dia. Alright, lepas tu kita akan cari dia punya starting point. Starting point macam mana? Yang dalam bracket kita akan equalkan dengan 0. Okay, so kita akan dapat, so disebabkan dia adalah negatif ni kan, so dia akan jadi, kita pindahkan negatif. So kita akan dapat X less than or equal to 2. Okay, so Y dia apa? Masukkan 2 tu dalam kita punya function. So dia akan jadi 1 tambah, okay, 2 tolak 2. So biasanya dalam set ni dia akan kosong lah. Okay, so dia akan tangkap 2. So our starting point adalah 2, 1. Okay, then macam biasa, alright. Okay. So mula-mula buat starting point X sama dengan 2, Y bersamaan dengan 1. So sama juga dia punya starting point ni dia akan terapung. Okay. And then daripada starting point tu you tengok dia punya shape. So shape dia akan pergi ke sebelah kiri atas. So you ambil lah pensil. Macam ni lah. Okay. Alright. So dekat sini kalau you nampak kita akan touch ataupun intercept dekat dia punya Y. Okay. So kita kena carilah dia punya Y intercept. X intercept tak ada Sama juga dia takkan tiba-tiba daripada sini pergi ke bawah. Tak ada lah. Okay. So jangan pelik-pelik So X intercept takkan ada. So Y intercept ada. So macam mana kita nak cari Y intercept? Y intercept adalah apabila X bersamaan dengan kosong. So apabila X bersamaan dengan kosong, dia punya Y adalah bersamaan dengan 1 tambah set, okay, 2 tolak kosong. Kan 2 tolak X kan, nak gantikan je X dengan kosong. So, kita akan dapat 1 tambah set. Okay, so kalau saya biarkan sahajalah dalam bentuk yang macam ni sebab kalau you tekan kalkulator, dia akan dapat perpuluhan sebab set 2 kan. So, you boleh label dekat kita punya graf ni 1 tambah set. Okay, so macam saya cakap, every time dia lalu Y-axis ataupun X-axis, kita kena tulis dia punya perhilangan ataupun dia punya interception. Okay. Okay, lepas tu macam biasalah domain and range. So domain daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. So kalau you tengok basically daripada sebelah kiri ni, dia akan start daripada negative infinity. Lepas tu dia akan stop dekat 2. Okay. So ingat domain ni nilai X. So kalau you tengok dia punya nilai X adalah 2 kan. Letak je 2. And then range kita akan baca daripada bawah ke atas. So bawah ni dia tak ada graf. So dia start daripada 1. Sampailah ke infinity. Okay. So interception ni dia tak terlibat lah sebenarnya untuk domain ataupun range ni sebab dia akan melebihi daripada kita punya persilangan ni. Okay, so itu adalah untuk domain kan range. Alright. So settle lah untuk graf set. So untuk permulaan mungkin agak susah lah kamu nak cari dia punya graf tetapi I think it's one of the easiest.
function lah untuk kita cari, kita lukis. Okay, next graph adalah absolute values function ataupun modulus. So yang ni kita dah belajar lah dalam chapter 2, tapi kita belajar cara nak menyelesaikan dia. Tapi untuk chapter 5 kita nak belajar lukis dia punya graph. Okay. So kalau kamu faham konsep modulus ni, sebenarnya modulus ni apa-apa yang dekat dalam modulus tu sebenarnya dia akan jadi positif. Okay. So asalnya dia punya function ni adalah graph linear. Okay. So apa itu graph linear? Graph linear graph straight line lah. Okay. So kalau graph yang ni kan, so asalnya graph dia adalah macam ni. Okay. Tetapi disebabkan kita tambah modulus, apa-apa yang dekat bahagian negatif dia akan jadi positif. Sebab tu yang dekat sini ni dia akan jadi atas, dia akan jadi ke atas. Okay. So kamu punya graph dia akan jadi macam ni. Lepas tu dia jadi macam ni. Okay. Yang ini kenapa dia dekat bawah? Sebab dia negatif. So bila dia negatif kan, so graph yang kat atas ni dia akan jadi ke bawah. Okay. So basically sebenarnya you boleh lukis dia macam biasa, cuma yang bahagian negatif tu you positifkan je. Alright, sebab tu dia punya bentuk graph dia macam pelik sikit lah. Macam tu. Okay, and pastikan dia adalah tajam. Sebab kalau you buat curve, dia akan jadi kuasa 2. So dia adalah tajam. Okay, alright. Kita terus pergi kepada example. Example yang pertama, fx bersamaan dengan modulus x tolak 2. So yang pertama kali macam biasa kita akan tengok dia punya shape. So shape dia ada 2 je. Sama ada yang ini ataupun yang ini. So tengok dia punya modulus. Positif ke negatif? So dalam kes ni dia adalah positif lah. So dia punya shape adalah okay. Yang kedua, kita akan tengok ataupun kita akan cari dia punya vertex. So vertex apa? Vertex tu adalah bucu. Okay. So bucu ni maksudnya ni bucu. Dia bukannya bucu-bucu. Dia adalah bucu. Okay. So bucu ni dekat tajam. Alright. Dia tajam. Sebab tu dia panggil sebagai vertex. So vertex ni dia lebih kurang macam starting point. Okay. So dia macam starting point untuk kita punya graph. So macam mana nak cari dia punya bucu? Okay. So kita akan tengok ataupun kita akan ambil yang dalam bracket ni. Lepas tu kita akan equalkan dengan 0. Okay. So kita akan dapat x bersamaan dengan 2. Lepas tu kita akan masukkan ini sajalah vertex. Kita akan masukkan dalam function yang asal. So dia akan jadi 2 tolak 2. Okay. So bila melibatkan modulus ni, guna kalkulator je. Kalkulator tu ada modulus tu kan. So dia akan jadi kosong. So maksudnya kita punya vertex adalah 2, kosong. Okay, lepas dah cari vertex, barulah kita lukis dia punya graph. Okay. So vertex ni macam tadi dia macam starting point lah. So dia akan jadi dia punya permulaan bagi graph dia. So x kosong y2, y2, x2, y kosong. So lebih kurang dekat sini. Okay. Lepas tu dah ada starting point kan ataupun dah ada vertex ni, you tengok dia punya shape. So shape dia adalah V ke atas. So kamu lukislah V ke atas. Sebab kalau shape dia ke bawah, kamu lukis je lah shape dia ke bawah.
Dia punya V tu dekat bawah. Okay. So dekat sini kalau you perasan kita akan ada Y intercept. Okay. So kita akan ada Y intercept. X intercept kita tak ada tapi kita ada Y intercept. So macam mana nak cari Y intercept? Y intercept kita terbalikkan sahaja. X adalah bersamaan dengan kosong. So F kosong bersamaan dengan modulus kosong tolak 2. Okay. So yang ini yang saya cakap. X tolak 2. Okay. So yang ini saya cakap tekan dengan kalkulator. Sebab kalau kira manual kan dia akan jadi modulus kan. So dia akan jadi 2. Sebab dia modulus kan. Tapi nanti adalah yang akan dia cakap, sir kenapa saya dapat negatif 2. Okay. So nak mudah kita tekan je lah kalkulator tu. Okay. Lepas tu you label kan dekat kita punya graph. And then jangan lupa lah label fx dengan y. Fx dengan x. Itu je lah cara kita nak lukis graph modulus. So dia lebih kurang sama macam okay. Okay. Alright, ini kita tengok dia punya domain. So domain kita akan baca daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. So kalau you tengok macam saya kata tadi, dia punya graf ni dia basically akan infinity lah. Okay, apa tadi? Graf ni modulus x tolak 2. 2 tolak x tolak 2. So kalau you tengok dia punya graf ni dia akan daripada negatif infinity sampai infinity lah. Cuma daripada range dia akan start daripada kosong. Okay, so dia akan start daripada kosong sampailah infinity. Kenapa dia start kosong bukan start 2? Okay, so macam saya cakap, range ni adalah nilai y. Okay, so nilai y untuk kita punya starting point adalah kosong. Bukannya 2. Tapi nanti ada yang buatlah 2 sampai infinity. Salah. Sebab 2 ni adalah nilai x. So nilai x hanyalah untuk domain sahaja. Range kita akan tengok nilai y. Okay. Okay, next example kita ada modulus x tambah 2. So sama juga kita akan tengok dia punya sign untuk modulus. Sign untuk benda lain, contoh macam negatif kat sini kan, dia tak kisah pun. Dia tak akan effect dia punya graf lah. Cumanya dia akan effect dekat vertex. Okay, tapi dari segi shape, basically sama sahaja. Okay, lepas tu kita nak cari dia punya vertex. So vertex kita ambil yang dalam bracket tu. Dalam modulus tu, kita equalkan dengan 0. Kita akan dapat x bersamaan dengan negatif 2. Dan f negatif 2 adalah bersamaan dengan modulus negatif 2 tambah dengan 2 tolak dengan 3. So akan dapat negatif. Okay, kebiasaannya you akan dapat kosong lah. Okay, lepas tu kita punya vertex adalah negatif 2, negatif 3. Alright. Okay, lepas tu macam biasa case blue graph baru tengok sama ada dia ada intercept ataupun tidak. Okay, so you label dulu dia punya vertex negatif 2, negatif 3. So negatif 2 katalah dekat sini, negatif 3 dekat sini. Okay, so kalau you tengok kita punya vertex terapung sebab dia bukan kosong. Okay, dia adalah negatif 2, negatif 2, negatif 3 lah. Sorry. Okay, negatif 3 dekat sini. Okay, lepas tu dia tengok balik dia punya shape. So shape dia adalah V. Lepas tu
Lukis je dulu sebab kita tak tahu dia punya intercept tu kat mana. So macam ni kan. Okay. Ada orang lukis, dia akan lukis macam ni. Tapi ada possibility dia boleh jadi macam ni. Ataupun dia boleh jadi macam ni. Okay. So dekat sini kita ada 3 possibility lah. Tapi tak apa, you lukis dia satu dulu. Sebab apa kita akan cari dia punya intercept. So lepas dia dah dapat dia punya nilai, baru dia akan ubah lah. Sebab tu graf gunalah pensil. Okay. Kita akan tengok antara 3 ni manakah yang akan menepati kita punya intercept. Okay. So first kali kita akan cari dulu dia punya X intercept. So intercept apa? Y bersamaan dengan kosong. So masukkan Y ni adalah fx lah. Fx dengan Y tu benda yang sama. Okay. So this is the reason why kenapa kita belajar modulus ataupun absolute values dalam chapter 2. Sebab you kena apply balik apa yang you belajar dalam chapter 2 tu untuk selesaikan dia punya nilai X. Okay. So kita akan pindahkan dia punya 3. Okay. Soalan cepung masa, siapa dapat jawab ni maksudnya dia ingat lagi macam mana kita nak hilangkan dia punya modulus. Dia akan jadi apa? Ya, cepat. Positif, negatif. Ui. Tanya Ashkin. Okay, both sides se. Boleh juga. Dua-dua boleh. Tapi saya suka Ashkin punya jawapan. So kita akan positif dengan negatif. So jadi 2. X tambah 2 bersamaan dengan positif 3. Ataupun X tambah 2 bersamaan dengan negatif 3. So dia akan jadi X bersamaan 3 tolak 2, 1. X bersamaan dengan negatif 3, negatif 3. Alright. So you akan ada 2 nilai intercept. Okay. So kalau kita tengok dekat kita punya lukisan, X bersamaan dengan 1. So maksudnya yang menjadi pilihan ataupun yang betul adalah graf yang ketiga ni. So yang ni boleh padam, ni boleh padam. Sebab dia punya X adalah 1 dengan negatif 5. Dapat Ini adalah reason lah kenapa saya suruh lukis dulu baru cari intercept. Tapi pencara lain mungkin berbeza lah. Pencara lain mungkin dia akan suruh carilah X intercept, Y intercept. Tak salah, betul je. Okay. Okay, and then kalau ikat tengok kat sini kita ada Y intercept. Tamat. Buat kat sini Okay, Y intercept apa pula? Terbalikkan dia. X bersamaan dengan kosong. So F kosong bersamaan dengan modulus kosong tambah 2 tolak 3. Tekanlah kalkulator. Kita dapatkan jawapan dia. Tapi basically jawapan yang kita akan dapat adalah 2 tolak dengan okay, 2 tolak dengan 3. So akan jadi negatif 1. Okay. So X intercept tadi so maksudnya Y bersamaan dengan negatif 1. Okay. So nanti letaklah negatif 1. So siaplah kita punya graph. Okay. So like I said, apabila kita ada pelanggaran dengan Y dengan X axis, benda tu wajib kita tulis dia punya nilai. So graph macam ni lengkap lah. So apa dia punya domain? So domain daripada sebelah kiri ke kanan. So biasanya domain untuk apa nama dia? Graph ni adalah negatif infinity sampai infinity. And then dia punya range daripada bawah ke atas. So macam saya kata tadi, ramai pelajar dia akan kata apa? Range dia adalah daripada negatif 3 sampai infinity.
Betul lah. Negatif 3 sampai infinity. So jangan ambil negatif 2 lah sebab negatif 2 ni nilai X. Kita akan ambil nilai Y. So kita akan ada negatif 3 sampai infinity. Okay. Alright. Okay. Kita pergi kepada, I think this is adalah example untuk modulus. Okay, pertama sekali shape. So kali ni mungkin kita nak contoh graf yang negatif. So shape dia akan jadi macam ni. Okay, lepas tu kita cari dia punya vertex. So vertex ni yang dalam set kita akan equal dengan 0. So dapatlah X bersamaan dengan 1. And then masukkan dalam function Y. Kita akan dapat 2 tolak modulus 1 tolak 1 bersamaan dengan 2 tolak 0 bersamaan dengan 2. So our vertex is 1, 2. Okay, lepas tu lukis kita punya graph. Okay, X sama dengan 1, Y dengan 2. X sama dengan 1, Y bersamaan dengan 2. Okay, lepas tu tengok balik dia punya shape. Shape dia adalah V terbalik kan. So lukis je lah. So ni pun tadi ada sama juga. Ada possibility macam ni. Ataupun ada possibility dia langgar kosong. Ataupun ada possibility dia langgar negatif. So yang ni tak ada masalah. Okay. Case macam tadilah. So macam mana tahu yang betul, kita akan cari dia punya x-intercept dengan y-intercept. So x-intercept adalah y bersamaan dengan kosong ataupun fx bersamaan dengan kosong. So 2 tolak modulus x tolak 1. Kalau kita pindahkan, dia akan jadi x tolak 1 bersamaan dengan 2. So sama juga, dia akan ada satu positif, satu lagi adalah negatif. Kita akan dapat 2 tambah 1, 3. X bersamaan dengan negatif 2 tambah 1, negatif 1. So dekat sini yang betul adalah yang negatif 1 dengan 3. So negatif 1. And then dekat sini 3. Okay, y-intercept apa tak? Okay, y-intercept x pula bersamaan dengan kosong. So fx adalah bersamaan dengan 2 tolak modulus kosong tolak dengan 1. Ditekanlah kalkulator sebab dekat sini dia negatif 1. So bila negatif 1 dia akan jadi positif lah. Okay. So jawapan dia lah bersamaan dengan 1. Bukan 2. Okay. So dekat sini adalah 1. Okay. So macam mana tahu betul ataupun tidak. You boleh tengoklah dia punya graf ni dia mesti tally. Maksudnya kalau dekat sini 1 kan. So logik lah sebab atas dia adalah 2. Tapi katalah you dapat kat sini tiba-tiba negatif. Tak, dia pelik lah. Sebab dia tak tally dengan kita punya graf. Okay, and then domain. So domain, like I said, negative infinity to infinity. And then your domain should be daripada, range adalah daripada 2 sampai negative infinity ataupun negative infinity sampai 2. Okay, sebab kita baca daripada bawah ke atas. So bawah ni adalah negative infinity. So dia akan stop kat sini. Dekat sini adalah okay. So itu adalah modulus function lah. Okay. So dia tak adalah memerlukan kefahaman sangat. You follow je lah apa yang saya buat ni. Dia follow je step by step. Okay. Okay, next graph apa? Okay, piecewise. Okay.
Okay, so yang ni kena tengok betul-betul apa itu piecewise? Piecewise ni adalah apabila kita punya graph tu dia akan ada dua ataupun lebih function dalam satu graph yang sama. Maksudnya dia akan gabungkan, contoh dia akan gabungkan graph constant dengan graph linear. Ataupun yang ini kan, graph kuadratik dengan graph linear. Okay. So dia akan gabungkan, so kamu akan lukis benda ni dalam satu graph yang sama. Sebab biasanya, apa yang kita lukis sebelum ni, dia satu function, satu graph. Tapi yang ini ada dua function, tapi dia mesti dalam satu graph yang sama. Okay. And kenapa kita boleh buat dalam graph yang sama? Sebab dia ada benda ni. Okay, ni nama dia adalah domain lah. Okay, dia punya nilai X. So nilai X ni dia akan basically dia akan lain. Maksudnya function yang pertama ni apabila X dia lebih besar daripada kosong. Graf 1 tolak X ni adalah apabila dia punya X dia kurang daripada kosong. Okay. So kalau you case dia punya number line. Okay. So kalau X lebih besar daripada kosong, dia punya function adalah 2. Kalau kurang daripada kosong, dia punya function adalah bersamaan dengan 1 tolak X. So walaupun dia adalah dalam satu graf yang sama, tapi dia punya domain tu akan berbeza. So basically ada possibility dia tak akan melanggar pun. Sebab dia punya nilai X dia berbeza. Okay? Okay. So macam mana nak lukis? Dia cara lukis graf dia cara yang sama je. Cumanya kita kena buat sedikit penambahbaikan ataupun kita kena buang sikit dekat bahagian X. Okay. So, okay, tak apa, tengok je. First kali kita ada fx bersamaan dengan 2. Okay. So, lukis dia tu. Okay, so yang ni you kena follow kena follow. Alright. So, first kali graf fx sama dengan 2. So, yang ni graf straight line je lah. Okay, straight line y bersamaan dengan 2. So, y sama dengan 2, katalah kat sini. Okay. Okay. Ini ada graf fx bersamaan dengan 2 yang normal. Okay, maksudnya dia tak menepati kita punya domain. Tapi sekarang kita punya domain adalah X lebih besar daripada kosong. Okay. So maksudnya X kita kat sini kan. Okay. So X lebih besar daripada kosong. K of X. Lepas tu kamu boleh buat macam ni. Sampai jumpa dia punya graf. Jumpa dia punya graf kan. Lepas tu kamu buat bulatan. Okay, bulatan ni kalau dia ada equal, dia akan jadi hitam. Ingat lagi lah chapter 2. So dia akan lebih besar daripada kosong. So maksudnya you punya graf hanyalah daripada sini sampai ke sebelah kanan. Okay. Lepas tu ambil pemadam. Ambil pemadam. Ain ambil pemadam Ain. Tak nampak kamu pegang pemadam. Okay, ambil pemadam. Lepas tu padam yang tidak berkenaan, which is sebelah kiri ni lah. Alamak, kalau saya terpadam semua. So kamu akan padam yang sebelah kiri tu. So ini adalah graf fx bersamaan dengan 2. Okay, dia memang kena padam lah basically sebenarnya. Okay. Setelah graf pertama, kita tengok pula graf yang kedua. So graf yang kedua adalah fx bersamaan dengan 1 tolak x. So ini adalah graf linear. So, graf linear macam biasalah x kosong, y kosong. So x kosong, y bersamaan dengan 1, y kosong, x bersamaan dengan 1 juga. Okay, so kita lukis dia macam biasa. Okay, kita ignore dulu kita punya x tu.
So X kosong Y 1. So X kosong Y 1. And then Y kosong X 1. Baris. Okay. Lukis je macam biasa. Lukis je macam biasa. Okay. So ini adalah graf yang normal. Tetapi sekarang kita punya graf ni hanyalah untuk X kurang daripada kosong. So maksudnya apa? Okay, kita pergi dekat kosong tadi. Dan kita buat benda ni sampai jumpa kita punya graf map. Kita stop. Then kita akan tengok okay dia kurang daripada kosong. Ambil pemadam. Dia padam. So padam yang lebih daripada kosong tu lah. So ini adalah dia punya graf. Okay, so dia akan pelik sikit. Tapi inilah yang kita panggil sebagai graf piecewise function. Oh, tapi dia punya circle, alamak. Sebab dia punya X ni tak ada equal kan. So circle dia akan jadi bulatan. Okay, so inilah graf piecewise function. Dia adalah gabungan dia adalah gabungan beberapa graf dalam satu axis yang sama. Okay, so macam saya kata dia takkan berlanggar lah sebab dia punya domain dia kita dah decide. Okay, okay, macam mana kita nak tengok dia punya domain? So untuk soalan ni sebenarnya domain dia dah bagi dah. Kalau you tak tengok graf pun you tahu dah dia punya domain. Ini adalah dia punya domain. Okay, tapi kalau you nak tengok daripada graf pun boleh. So domain kita akan baca daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. Okay, so tengok macam mana nak baca. Kita akan baca daripada sebelah kiri. Ke sebelah kiri macam saya cakap, graf ni dia akan sampai atas lah. So dia akan jadi negatif infinity. Okay, lepas tu you pun jalan. Okay, so you nampak dia akan stop dekat sini. Dia akan stop dekat sini. Okay. Walaupun kita nampak macam ada hole kat sini kan, ada lubang kan, tapi ini adalah lubang untuk Y. So by right untuk X sebenarnya dia tak ada lubang lah sebenarnya. Maksudnya basically kita boleh kata dia adalah sampai infinity. Ataupun ada pelajar nampak dia kata oh kat sini sir, dekat sini kita ada stop. Kita boleh tulis juga negative infinity sampai 1. Okay. Lepas tu disambung balik 1 sampai infinity pun boleh juga. Tak boleh. Bukan satu lah, dia adalah kosong. Okay. So yang ini sama dengan kita punya domain dalam soalan. Okay. Alright. Untuk range pula macam mana? So range kita akan baca daripada bawah ke atas. So daripada bawah, so kalau nampak bawah daripada 1 ni dia tak ada graf. So kita akan start daripada 1 and then dia akan pergi kepada, walaupun dekat sini lubang kan, tapi sebenarnya kita punya graf ni, kat sini ada graf. Nampak? Kat sini dia ada graf. So kita boleh kata 1 sampai infinity. Okay. Okay. So graf yang hijau ni basically dia tak effect sebab you punya graf ungu ni dia dah meliputi graf hijau ni. So you tak perlu nak tulis lah dia punya range dia dekat situ. Okay. So ini adalah dia punya domain dengan range. Alright. Okay. So I think
tak sempat untuk kita teruskan dengan example yang kedua untuk piecewise. So yang ini kita akan sambung macam saya kat dalam group, kita akan ada kuliah ganti pada hari Khamis malam.